Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni sambung lagi lah projek untuk Engine Legenda 110 ni, 110. Okey, untuk kali ni projek size 56, kita akan pakai blok ni Espada 56. Cuma sekarang ni just nak try ukur ni lah. Diameter ni dengan sini dengan ni sleeve ni. Berapa kita kena potong. Okey, boleh follow up lah. Alright. Sebelum kita nak masuk sini mesti kita kena ukur lah, kena ukur. Kalau macam ni diameter untuk sleeve Espada ni saya dapat apa? Lebih kurang dalam 59 lah, 59. Sleeve ni ni sleeve ni dapat round dia ni bulat ni 59 mm. Lepas tu yang kat sini kita kena tengok. Jangan ukur dekat luar ni, kena ukur dalam ni. Ukur dalam ni. Sebab kita nak asah dalam ni sikit. Tu ukur dulu ngam. Ini 58. Mana kata kita kena lay ni. Sini 2 mm, sini 2 mm okey lah kan. Tak banyak ajar lah. Sebab dia 56 mm je. Sebab nak masukkan sleeve dia tu. Anda tengok je ada macam kawah kat sini. Lepasan lah kawah. Kawah kat sini asalnya nak kena lay sikit. Alright, kita akan buat proses potting sikit lah, keliling ni. Okey. Okey, ni dah siap potting lah lubang dia. Kat mana yang kita kena potting kat sini lah. Kat sini, dekat dia punya, cakap kan tiang lah, dia punya dinding ni sikit, dinding ni sikit. Lepas tu dengan dia punya ni sikit terpotong. Tadi kalau ni anda nampak dia macam ada tiang sikit lah, macam dia punya tulang kan. Itu nak kena potting lah. Lepas tu boleh test lah, boleh test tengok macam mana dia ngam tak ngam. Ini termasuk lah blok sebelah dulu. Ini termasuk ngam. Nampak dia tak langgak, tiang ni tak langgak. Sleeve pun kita dalam sangat kot. Sebab sini dia dah ada pengendarah dia ni. Ini okey, sebelah sini okey. Yang sebelah lagi pun dah try test tadi pun okey. Jadi inilah kalau siapa nak pakai blok 56 apa ni Espada, nak kena lay ni bahagian ni sikit, ni sikit. Dia punya dinding tu sikit. Lain dia tak apa. Lepas ni boleh pasang. Lah ni tinggal tunggu je punya granite shaft. Lepas tu kita sambung potting head pula Alright.